Pendidikan adalah urusan yang sangat besar. Menjelmakannya dalam bentuk sebuah sekolah merupakan satu perjuangan jangka panjang yang penuh dengan cabaran. Salah satu cabaran yang dirasai oleh semua yang mengusahakan pendidikan ini adalah cabaran keuangan. Terutamanya apabila sekolah itu merupakan sekolah yang berdikari, berusaha untuk memberikan yang terbaik tetapi tidak mahu menjadikan bebanan keuangan sebagai punca sekolah itu bertukar daripada hasrat asalnya menawarkan pendidikan kepada sebuah entiti yang berorientasikan keuntungan. Khalifah Model School Secondary masuk sedekat operasinya. Pada tahun 2026 ini, kami masih lagi memerlukan sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, orang ramai untuk membantu melunaskan pembelian bangunan asrama bagi pelajar KMSS. Kami mensasarkan lebih kurang dalam RM247,500 dan pendanaan itu kami usahakan dalam bentuk wakaf lot, iaitu pada kadar RM150 bagi satu lot kaki persegi. Walaupun lebih 10 tahun yang lalu kami berhasrat untuk membina bangunan sekolah dengan sebaik mungkin, dengan sesempurna mungkin, tetapi sekolah tetap perlu berjalan dan keselesaan pelajar semasa itu perlu diberikan keutamaan. Banyak yang telah dilaburkan untuk memperbaiki bangunan rumah kedai di mana sekolah kami berada. Akhirnya kami membuat keputusan untuk mengekalkan sekolah Khalifah di mana ia berada pada masa ini. Asrama berada di tengah-tengah yang jika ia terus disewa, ia berisiko untuk jatuh ke tangan pihak lain dan merumitkan operasi sekolah pada masa ini dan juga pada masa-masa akan datang. Oleh itu, sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk projek wakaf bangunan asrama Khalifah Model School Secondary, atau sekurang-kurangnya tolong kongsikan iklan dan pesanan saya ini. Begitu juga dengan doa dan kata-kata semangat daripada tuan-tuan dan puan-puan. Allah Ta'ala jualah yang selayaknya memberikan sebaik-baik ganjaran. Sesiapa sahaja yang menyumbang kepada membantu proses menuntut ilmu dan memudahkan perjalanannya, Nabi SAW menjanjikan usaha itu boleh memudahkan perjalanan kita semua ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan jalan islah, tunaikan ia sebagai amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.